Assalamualaikum semua. Kita dah dapat donat. Jangan masak. Okey. Hari ni kita nak makan donat dari Krispy Kreme. Damia request. So, kita beli 6. Kita makan semuanya hari ni. Okey. Damia kena habiskan tau. Tengok. Okey, pergi basuh tangan. Basuh tangan dulu. Mami basuh tangan dulu. Mami nak yang dewa-dewa tau. Okey. Pergi basuh tangan, cepat. Cepat, Damia nak yang mana? Okey, Damia nak yang mana? Cepat, Damia pilih dulu. Damia nak yang mana? Damia suka mana? Mami tahu Damia mesti suka color pink. Okey, Mami nak makan elok. Mami nak ambil yang KitKat. Jangan. Mami mau ambil ni. Mami nak. Okey, Mami ambil yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nak? Nanti lah. Sekejap. Mami nak cake. Nak share? Sekejap. Tengok dalam dia ada filling. Sedap. Wow. Sedap. Damia punya pun sedap juga. Mami, boleh tak Mami boleh ni? Boleh. Mami nak KitKat? Jadi kita kira Mama Ira. KitKat? Mama suka KitKat? Mama suka KitKat? Okey, nanti kita beli KitKat. Kita makan mana? Makan kena diam. Kalau tak, kita jom. Mami. Boleh lah tu. Ya. Boleh lah tu. Nanti. Sekarang makan elok-elok. Banyaknya coklat. Dah pegang. Dah basuh tangan belum? Mami dah masukkannya lah. Mestilah sedap kan? Nanti sok gigi tau. Lepas makan. Mandi. Lepas makan. Masa mandi, kena gosok gigi. Sebab kita dah terlebih coklat. Nanti gigi lubang. Semua kita orang memang suka flavor coklat. Coklat. Yang ini glaze biasa. Yang ni pun yang biasa punya. Letak gula tu je. Tu ni je yang Damia nak color pink. Ma. Sama tak dengan donat dekat situ? Ada putih-putih yang dia tak pink. Tak gula. Tak sprinkle lah gula. Sama tak? Sama tak Mami kalau sama tak Mami bayang? Yang ini sama je macam kat kedai kan? Yang ni sama je macam dekat kedai. Donat 50 sen. Tapi yang ni lain sikit. Yang 50 sen tu lain sikit. Sama tak? Yang ni sama. Yang ni dia taruh sirap gula.
bukan tabur gula. Dia tahu sirap gula. Boleh tak Dami ambil ni? Boleh? Makan cepat-cepat. Makan habiskan. Ma, katanya Dami ada bacon. Tak kena pun. Makan lah. Dah habis. Mami dah habis makan satu donat. Cik. Okay. Mami makan ni lah. Ya, macam mana nak makan yang tu? Macam sedap je. Sedap. Ya. Mami tahu dah yang sedap. Ha. Hmm. Cubalah Okey. je. Kita ambil yang ni pula. Yang glaze ni. Tu dah ambil yang tu dulu. Okey. Lembut gila. Tengok. Dah biasa. Dah apa? Tak ada apa-apa. Tapi lembut gila. Cuba saja. Nak makan ni dulu. Okey. Gebu gila. Boleh buka tak? Ni. Dami makan ni dulu tak? Wow. Ika memang suka lah yang ni. Sebenarnya memang suka yang ni. Selalu memang beli yang ni. Dah lama tak makan. Tapi hari ni sebab Damia nak donat. So, kita order Grab food. Okay, mula-mula kita masuk dekat dalam Grab application. Pergi dekat Krispy Kreme. Okay, pilihlah apa yang korang nak. Okay, so mula-mula sekali kita ambil original glaze. Memang favourite I. Strawberry sprinkles untuk Damia sebab dia colour pink. Nak try lah KitKat donut ni. Chocolate cream ni pun boleh tahan. Feel macam best je kan. Pilih tak perasan ada 7. Sebabnya nak beli 5,000 lah kan. Genap-genap. Jom check out. So kita buang je lah satu. Cukupkan 6. Senang orang tu nak packing kan kita punya order. Ngam-ngam 5,000 kan. So kita buang powdered strawberry fill. And click order. Mana gula dia kat bawah tu. Mana? Tu. Ni gula, sirap gula tu. Ada ke? Ada. Dekat bawah je. Dekat bawah ada, dia tak kat atas. Lepas tu bila dia kat bawah, dia macam mendap sikit lah. Boleh tak jatuh? Jangan jatuhkan. Tak ada. Tak jatuh, okey. Dia punya kelembutan tu. Layan gila. Manis tu memang manis lah. So maksudnya dah berapa kali manis dah. Oi. Kenapa koyak? Janganlah koyakkan.
Lembut tak? Lembut? Mestilah lembut. Siapa pilih ni? Mami suka ni tau. Yang ni dah cukup. Mami suka yang tu. Okay, Mami yang tu. Dami nak makan ni dulu. Dami makan ni dulu tau. Makan semuanya. Semua ni untuk Damia tau. Cepat. Ada 3. Ada 3. Semua ni Damia kena makan tau. Mami makan ni. Damia kena makan semua. Mami makan ni. Sebab Mami beli untuk Damia. Nanti Dami sakit perut. Kenapa Damia sakit perut? Cuba tanya orang tu. Kenapa Damia sakit perut? Biar. Mestilah. Sakit perut kan? Tapi Dami sakit perut, Dami nak biar. Mestilah sebab lepas makan memang kena buang air. Lagi-lagi kalau kita makan banyak macam ni, mesti kita kena buang air. Kalau tak, dia kumpul jadi lemak. Mami dah habis 2 dah. Dami ada 1 je, tak habis apa lagi? Tak nak. Dia nak suruh kita makan pula. Tak nak. Mami tak nak. Okay, Dami nak makan yang mana? Dia nak makan yang coklat. Dia tunjuk. Tu. Ambil KitKat je ke? Janganlah. Makan semua. Nak makan dulu. Dami nak makan ni. Tengok melekat. Tak boleh. Dia kena makan sama-sama dengan donat. Dah nak. Cubalah. Cubalah. Tak boleh. Kena makan dengan donat. Okay. That's all for today. Thanks for watching. Bye-bye.